Okey, sebentar, sikit buffer. Okey, ini antara di pekan Sungai Besar. Kalau kita dapat lihat aliran air dan juga pasang surutnya air pada ketika itu, dan ini memberikan indikasi kalau kawasan itu berisiko untuk dilanda banjir dan sebagainya. Dan Nik Azam, selain daripada gambar ini juga, kita dapat lihat juga perkara-perkara lain ialah bagaimana terkait. Kerana kadang-kadang banjir itu bukan, ribut itu bukan berlaku mengikut geografi dan juga pentadbiran semata-mata, tapi ia mengikut kepada arahnya. Betul. So kalau kita lihat dekat sini bahawa bila kita tekan je kat sini, so kita boleh lihat bahawa pada 20 ke arah 29 hari bulan kita boleh lihat bahawa pembentukan ribut tropika sebenarnya tu akan tamat di bahagian Laut Cina Selatan. So kat situ ini adalah model yang predik ataupun diramalkan lah. So basically berdasarkan maklumat ini, penonton boleh explore daripada windy.com ini dan juga boleh buat decision making in terms of like macam untuk kesiapsiagaan dan juga keselamatan anda semua lah. Dan yang pastinya ini adalah modul yang dilakukan ataupun kita mengikut modul kepada ECMWF kerana dalam simulasi cuaca dan juga teknologi pembentaan satelit ini ada beberapa modul yang diguna pakai. Tapi ini antara yang diguna pakai dalam konteks Malaysia juga. Dan kalau anda tanya di manakah website ini boleh pergi dan juga mana anda nak dapatkan, anda boleh terus sahaja ke astroawangi.com. Kami bawakan di laman sesawang dan juga laman khas ini, di mana di sini kami bawakan microsite cuaca. Kita tahu statistik terkini, kita tahu data terperinci dan juga penjejak senya juga kami letakkan di sana. Azam akan bersama dengan saya lagi jam 9 malam nanti kerana diskusi dan juga kepakaran dan kearifan kita perlukan, dan juga rakan-rakan tugas yang berada di lokasi juga akan kami berikan perincian dan juga perkongsian dari masa ke masa. Tapi sebelum itu, kami bawakan dahulu sidang media yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Met Malaysia di sebelah petang tadi, jam 4 petang. Kami bawakan kepada anda kerana maklumat yang sahih juga sangat diperlukan pada ketika ini. Rujuk kepada sumber yang sahih, rujuk kepada fakta yang sahih juga pada ketika ini, dan semoga semuanya selamat. Kita saksikan dulu sidang media oleh Ketua Pengarah Met Malaysia ini. Dan juga di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia apabila ribut tropika ini memasuki kita punya negara. Dan kita jangkakan situasi ini akan berkekalan sehingga akan berterusan sehingga besok hari Jumaat dan juga hari Sabtu lah. Hari ini, besok dan juga Jumaat. Dan kita tahu yang Malaysia ni, negara kita ni sebenarnya berada di luar kawasan laluan ribut tropika. Walau bagaimanapun, kita pernah sebelum ni pernah mengalami 2 episod ribut tropika melanda terus ke negara kita. Yang pertama berlaku pada 26 Disember 1996, ribut tropika Greg yang melanda negeri Sabah pada ketika itu. Dan yang seterusnya, yang keduanya adalah taufan Vame ataupun ribut tropika Vame. Dia bergantung kepada definisi masing-masing. Satu, ini adalah 2 episod ribut tropika yang melanda negara kita sebelum ni lah. Dan kalau termasuk yang hari ini adalah kejadian yang ketiga. Dan yang paling istimewanya, ia berlaku di Selat Melaka yang tak pernah berlaku sebelum ni. Dan ia bukan sahaja menjadi perhatian semua reporter pada petang ni, tapi juga menjadi perhatian dunia sebenarnya dan juga para penyelidik seluruh dunia. Dan perkembangan terkini yang kita nak maklumkan adalah Met Malaysia telah mengeluarkan nasihat sistem cuaca ni, sistem cuaca ribut ni sejak daripada 23 November lagi 2025 hari itu. Kita kemaskini setiap 3 jam, dan maklumat terkini boleh diperolehi di laman web Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Dan sebenarnya kita, kawasan pemantauan kita, Met Malaysia ni, kita memantau kawasan perairan dan juga negara kita antara latitude 0 degree di garisan khatulistiwa sehingga kepada latitude 20
darjah utara. Ini kawasan yang kita monitor. Dan juga daripada longitude daripada 95 darjah sebelah timur, itu sedikit saja di tepi, kita kata Langkawi lah, sedikit saja di sebelah barat Langkawi, sehinggalah ke 130 darjah timur, iaitu di sebelah Sabah, di sebelah timur Sabah. Ini kawasan yang kita monitor. Jadi apa-apa yang berlaku ribut tropika dalam kawasan tu, kita akan keluarkan amaran, nasihat ataupun amaran. Dan untuk makluman, setakat ini kita telah mengemaskini segala amaran kita, amaran ribut tropika, amaran hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora. Kita ada 3 amaran sedang berkuat kuasa sekarang ni untuk negara kita, iaitu amaran ribut tropika, amaran hujan lebat berterusan dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora, yang melibatkan hampir ke semua negeri, seperti yang kita paparkan di layar di belakang saya ni, melibatkan Kedah ada di situ, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan kita, sebagaimana saya maklumkan tadi, amaran kita ini buka kuasa sehingga 29 November. Jadi kita akan terus memantau berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat daripada radar, satelit dan juga daripada analisis pusat pemantauan ribut tropika di India dan juga di Jepun. Kita akan kongsikan maklumat itu dari semasa ke semasa lah. Dan orang ramai, terutamanya publik kita lah, saya nak minta supaya bersiap siaga dengan episod hujan lebat yang agak luar biasa kali ini. Kita tak pasti banyak mana yang akan datang, tapi berdasarkan kepada gambar radar kita tadi, ini adalah keadaan hujan yang sedang berlaku di perairan Selat Melaka yang akan memasuki ke negara kita dan seterusnya akan bergerak merentasi Semenanjung menuju ke Laut Cina Selatan di sebelah timur. Jadi makna dia hari ini, sekarang ni dah mula hujan, malam ni akan hujan, besok akan hujan, mungkin sebelah malam besok atau awal pagi lusa akan berada di pantai timur. Itu yang akan berlaku dengan situasi sekarang ni. Jadi saya rasa untuk orang awam kan dapat maklumat yang terkini, bolehlah melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan juga boleh akses juga di laman media sosial kami di Facebook, di X, di Instagram, dan juga boleh juga kita kata dapatkan maklumat daripada mobile My Cuaca. Kita ada mobile apps yang boleh di-uploadkan dengan tanpa bayaran lah, secara percuma. Boleh diperoleh secara percuma, sama ada melalui Android ataupun Android dan juga OS Apple. Dan talian hotline kita 1300-221638. Ini talian hotline Met Malaysia. Kalau perlukan maklumat, kita 24 jam sehari, sentiasa ada orang di meja petugas. Dan insyaAllah saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa persoalan, saya akan cuba jawab. Ya tuan, boleh kenalkan diri dulu. Okey. Itu di luar kemampuan kita lah, kita nak dapat. Tapi kalau setakat anggaran tu, apa yang berlaku di semasa kejadian di hujan lebat di Kelantan, di